Pernah makan king crab sebelum? Tak pernah lagi. Tak pernah, ini first time lah. Ya, first time. Baik. Besar tak king crabnya? Besar. Okey, Sobas. baik. Besar bas. Okey. Okey, kasih potong itu. Okey, baik. Nanti kita interview Apik pasal orang bonus tu Lepas jari? Betul tak ni? Okey, lagi. 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 Nanti boleh tunjuk dia punya isi dekat mana? Dekat kita punya kamera nanti. Ya. Okey dah. Okey, situ okey. Situ Yap. Okey. Okey, boleh tunjuk isi dia. Kamera zoom sikit. Kamera. Okey, baik. Nampak? Ya, tu dia. Okey. Adik, awak boleh ambil yang besar sikit. Kita nak tengok adik makan. Suap kat Nita sekali lah. Jangan Okey, baik. Ada yang live ke? Ada yang live ke? Tak ada ya. Ini bukan? Kau tengok. Ini bukan. Konten. Oi, besar. Tengok. Tu dia. Okey, ambil. Suap bawah sikit Boleh, suap sikit. Baru boleh dapat bonus lebih. Masuk di mulut. Okey, baik. Ambil besar sikit, baru nampak sikit. Ambil besar sikit, okey. Okey. Tak nampak tu, kecil sangat. Oi, panas-panas ni. Panas lagi. Ya. Panas lagi. Baru masak. Wah. Itu pula rupa Okey, dia. ini dia punya garlic dia. Ni. Ya. Tengok korang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Macam mana dia punya lembut dia, boleh cerita? Betul, lembut. Marvelous. Cukup rasa. Korang kena datang ke Nasi lemak lobster JB. Ya. Okey, Kak Nita ni dia ada buat bisnes property, Kak Nita. So kalau macam mana kalau pelanggan-pelanggan yang nak berurusan dengan Kak Nita? Boleh Google Nita Syari Properties yang Berhad di Bandar Barudah, Johor Bahru. Baik, dekat bandar raya BBU lah. BBU. Okey, so ingat yang mana nak jual ke nak beli rumah boleh cari Kak Nita Syari kita, dan ini tim dia, kita kasih masuk semua. Kasih masuk semua Semua tengah rekod. Selamat Raya semua Selamat Hari Raya daripada Nita Syari Property. Dan ini yang dapat bonus banyak ni, kita nak tanya. Betul. Apa khabar? Namanya siapa? Nama saya Afiq. Saya daripada NSP NSP ini yang okey, Fik. Macam mana? Dah berapa kali makan nasi lemak saya, Fik? Ni kali ke-10. Muak kali ke-10. Tu dia. Okey, rasa maintain tak, Fik? Rasa sama. Sambal memang rasa mak-mak. Alright. Dia punya sotong memang besar gila. Sotong memang besar, betul Besar. Sotong makan last sekali, Fik Sebab selalu habiskan nasi dulu, lepas tu baru makan sotong. Okey, Fik. Tolong panggil semua yang kenal kepada Apik, yang kena cuba makan kat sini. Kepada yang kenal saya, kalau kenal lah. Sila datang ke Nasi Lemak Lobster JB, memang puas. Ni kali ke-10 makan. Tu dia. Baik, Pik, terima kasih banyak Dapat bonus, jangan lupa belanja duit raya lah pada tim-tim lain. Nita Syari Properties. Baik. Terima kasih banyak Okey, jom kasih masuk semua tim-tim Nita Syari. Okey, saya mewakili daripada Nita Syari Properties. Okey, terima kasih sebab interview kita orang untuk hari ni. Okey. Jadi korang siapa yang nak jual rumah sekitar Johor Bahru, dengan kadar segera kita proses dalam masa 3 hari, boleh hubungi kami di Nita Syari Properties. Nak cari ejen yang betul-betul, boleh kontak saya ataupun yang sekitar sini. Okay? Kalau diorang nak cari apa tu, nombor ke macam mana? Atau ada dekat website ke? Okey, website Nita Syari Properties. Kalau nak direct kontak saya pun boleh. Pergi Facebook saya, Manju Yusof Nita Syari Properties. Baik. Alright, terima kasih banyak Okey, baik. Terima kasih kepada Nita Syari Property yang sudi makan malam jamu selera hari raya dekat sini Terima kasih banyak semua. Alright. Okay guys, so yang mana nak singgah nasi lemak lobster, kalau nak makan Alaska King Crab yang macam tadi tu baru 498. Kalau nak lagi besar 598. Okay, so inilah saya punya lokasi restoran nasi lemak lobster JB. Dekat sini kita ada lebih kurang 600 kerusi. So memang luas, 600 kerusi. Table bahagian dalam ada aircon, bahagian luar kita ada open air. So korang boleh pilih nak duduk yang mana. Okey, tolong check sekejap dah follow saya ke belum. Kalau belum follow, tolong tekan button follow, tolong share, tolong komen yang baik-baik. Dan last sekali saya nak tanya, salah ataupun tidak seumur hidup sekali makan Alaska King Crab? Kalau salah komen salah, kalau tak salah komen tak salah. Jumpa lagi Abang Lobster Alaska King Crab.